Hari ni kita didatangi oleh sebuah ranger. Saya panggil dia ranger gila. Tuan dia tak tahulah gila ke tak tahu. Tapi ranger ni memang dia gila sikit. Ni. Orang kenal tak ranger ni? Owner dia. Tu lah. Ni, main mana ni? Mari dari Saleh. Main Saleh. Saleh semata-mata mari kelik nak servis kau ke apa? Servis sini sahaja. Servis sini sahaja. Sebab apa kita, kalau kita tengok balik Facebook kita, usia kereta kita ni 3 tahun cukup-cukup birthday hari ni. Oh, Jadi, birthday lah hari ni. Jadi awak tak kena barang. Oh, tak apa. Nanti kita roll balik VT yang kita ambil sebelum Yes, ni. betul. Tapi nak ajak bui, macam mana sekalipun saya duduk mana sekalipun saya akan ingat asas kelahiran CEO Gorgo ni. Iaitu di Tugu Etika kata Bang. Itulah tadi royak dah tadi kata kalau popok dia nak tengok ranger hak gila. Kau panggil hak ni lah ranger gila ni. Kata tak boleh tak jadi buat dia orang tengok dia punya siring dia. Ya Allah ya Rabbi. Tayar dia lagi. Ada palire tu saru tu. Oh. Duduk dalam tengok. Mari kita tengok dia punya saruf. Ya Allah. Hey. Balik bila ni? Esok balik. Esok balik Saleh dah. Yes. Jadi Mi nak tolong royak. Tolong royak pada customer-customer hak Kelantan. Jangan takut. Kalau kata nak buat kereta dengan Mi, boleh main atas sini, kita pergi atas sana. Yes, boleh. Okey, siapa-siapa player-player yang mengenali Tuan Haji Air Report kita di Tugu Etika, boleh mengenali beliau dan boleh ambil kereta dengan beliau kalau orang nak beli kereta lah. Lepas tu bila dah beli kereta, nak kompuk dengan dia pun boleh. Di Kota Baru, di Saleh pun boleh dengan saya. Nak buat sport gini pun boleh. Sebab macam mana sekalipun, saya ni adik dia habis saya. Adik apa? Kita kata kid. Yeah. Sayang lillahi ta'ala. So jadi kalau siapa-siapa yang mana nak kan ranger nak buat macam mana ikut Mi punya air tangan, boleh mari di sini beli kereta dengan saya, kita set up sebiji ikut yang set demo nak. Alright, okay. Pak Imam macam mana pun 18 inci, siapa apa 24 inci dah. 24 inci. Kau nak lebih lagi? Lebih lagi. Kan? Stay Madui. Saya pada duit lah. Okay, alright guys. So jadi siapa-siapa nak ranger boleh contact aku. Kita deal sampai jadi. Assalamualaikum.